Hello GrabFood. Saya dekat bulan. Nasi lemak sambat lebih, teh tarik 1. Hantar cepat, jangan sesat orbit. Aduh, rider langgar asteroid lagi ke? Abang Grab sampai dah ni. Panas-panas lagi ni, bos. Sedapnya bau sambal ni, weh. Weh. Siapa order teh tarik kat kawah belakang? Dulu saya ke bulan kejar kejayaan. Sekarang saya ke bulan cari ketenangan. Sambil niaga sikit-sikit, jual nasi lemak. Dato' Sri, apa inspirasi buka kedai nasi lemak di bulan? Orang kata angkasawan tak boleh rasa kampung. Saya bawa kampung ke angkasa. Nasi lemak goreng. On the moon, not too bad. Not too bad. Datuk Seri, sedap ke makan nasi lemak dekat bulan? Dengan pandangan bumi dan sambal buatan isteri saya, memang nikmat syurga. Datuk Seri, sedap ke makan nasi lemak dekat bulan? Lain macam sedap dia. Sambal dia terapung. Alhamdulillah. Bang, saya order dari minggu lepas. Sambal tu ada? Sambal tu penting, weh. Bos, saya redah ribut. They say no one can open a food stall on the moon. I say why not? Dekat bumi ada GrabFood, dekat bulan ni ada Parkfood. Siapa nak sambal lebih, angkat tangan cepat sebelum terapung. Was ikan bilis. Aha, that's the